Hai guys, Assalamualaikum. Korang nak petua murah rezeki tak? Ni teman nak share sikit. Yang pertama, ada 4 je petua teman. Macam biasa. Yang pertama, kalau korang dapat gaji tu, yang pertama tu cucuk ATM ke atau online ke, transfer ke mak korang dulu. Jangan transfer ke orang lain, jangan buat bayar hutang ke dulu, transfer ke mak korang dulu. Teman dulu masa umur pula, masa gaji RM800 pun terus teman buat itu dulu. Lepas tu baru pandai-pandai buat yang lain. Yang kedua, daripada duit tu sikit, belanjalah diri sendiri. Bila pada belanja diri sendiri, hati senang, bolehlah belanja orang lain, kan? Dan yang ketiga, kepada anak bini dan adik-beradik, jangan lupa bagi kat dia orang sikit. Yang keempat, bersedekah. Jangan lupa tak. Kalau cara paling senang nak sedekah, senang je. Masa korang belanja atau beli makan tu, masa bayar tu, bayar je untuk orang sebelah. Percayalah, dia akan, walaupun dia orang tu kita tak kenal kita, dia orang akan doa untuk kita juga. Yang terakhir, ini 14.1 lah. Yang terakhir, jangan sesekali makan rasuah. Kalau makan rasuah, tidur tak tenang, hidup tak berkat, sampai bila pun rezeki korang tak murah. Itu je. Okay? Assalamualaikum.